Persiapan open house. Dah macam malam raya dah. Macam malam raya persiapannya ha. Tour. Tu tema dah pasang untuk persiapan majlis esok. Open house. Open house pertama dah sampai. Jemaah daripada Surau Kampung Baru Sri Aman. Jemaah Surau Kampung Baru Sri Aman berada lebih kurang dalam tu ada char kway teow, ada sate, cendol BHP, Taman Pemas, Pemanjaya. Special. Pang, laksa Johor, roti jala, kuih, kari pap, buah, dessert, aiskrim, air. Ada aiskrim, puding, dessert. Bubur kacang pun ada. Ada ramai tetamu dan alhamdulillah full house. Tu. Jom kakak sayang. Baby. Nak duit raya tak? Nak duit raya tak? Oh dah ada. Ni lagi. Okey. Ini acara penutup majlis hari raya kita dengan acara mandi-mandi. Tu. Kau rasa kau tak mandi dengan jubah-jubah sekali? Okey, Tok Ya pun mandilah. Di LDM kenapa tak mandi? Tu yang menyandar. Tu kenapa? Dia takut kena marah dengan bapak dia. Kata bapak dia kalau mandi kolam balik jalan kaki. Tu ya. Mak. Mak dia tu. Dia dah keluar. Wow. Anak siapa? Telancang tu. Wow, tak pernah terjadi. Uncensored anak siapa?
Ucapkan selamat hari raya dulu. Datanglah jodohku. Mak sesi makan-makan. Baru nak ni alas perut.